Woi tu woi. Woi banyak weh. Tu dia tu. Saya boleh bagi tahu benda tu adalah jelmaan ataupun belaan ataupun siluman. Tapi saya tak sangka dia mengejar sampai ke bawah. Ada beberapa individu yang duduk di dalam hutan tu lebih kurang mengejar dengan keadaan seperti seekor mawas. Tangan dan kaki dia bergerak, dia melompat dalam keadaan panjang. Assalamualaikum, welcome back to PRG Pod Ruang Gelap. Episod ke-15. Untuk hari ini alhamdulillah subscriber kita hampir capai 10,000 kan. Tinggal lagi 400 ke 300 lebih lagi tinggal. Guys. So kita minta bantuan semua penonton-penonton dekat TikTok untuk terus bantu untuk dapatkan 10,000 subscriber malam ni ataupun lebih. Kalau korang nak tengok kita main kat laluan semalam. Bang. Cerita semalam. Dengan cerita jadi The Flash. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton YT Boss Team Empire Pod Ruang Gelap. So welcome back guys. Hari ni kita masuk episod yang ke-15. Okey, sedikit recap berkenaan ulasan kisah yang berlaku semalam. Okey, agak mengejutkan, agak mengerikan sebenarnya, tapi ada juga kelucuan yang berlaku di situ. Okey, siapa yang dah menonton semalam, alhamdulillah mungkin korang banyak yang boleh bantu daripada sudut BTT untuk bagi FYP perkara tu. So maybe Mael akan jadi the big star lepas ni. Yes, mungkin Mael akan shine. Okey, Mael dah tak gelap. Mael akan bersinar. Mael akan jadi warna yang terang. Okey, Mael akan lupakan kita dah lepas tu. Pasal dia dah famous. So, ramai yang bertanya selepas habis kita explore, ramai yang bertanya benda tu adalah benda apa. Okey, saya boleh bagi tahu benda tu adalah jelmaan ataupun belaan ataupun siluman. Dalam Indonesia, bahasa Indonesia panggil siluman lah jelmaan tu. Macam saya cakap, ada beberapa individu yang duduk di dalam hutan tu lebih kurang 10 ke 15 orang, rumah lah. Dan mereka adalah parti lah, pendatang asing tanpa izin, yang mana menempati hutan ini sekian lama. Dan saya yakin mereka datang ke sini bukan datang dengan secara kosong. Mesti datang dengan isi. Dan kalau perasan, benda tu sebelum ni dia tak pernah turun daripada bukit tu. Kita hanya akan nampak dia kat bukit atas tu dan ke atas. Kita akan nampak dia. Dia ibarat tengah menjaga kawasan teritori dia tau. Daripada dulu. Bukan baru semalam jumpa tau kan. Dah 8 tahun dah. Kawasan tu bersih Yes, itu kawasan tu mengejutkan saya lah semalam. First time bagi saya untuk sampai ke tempat yang dikatakan tempat siluman tu. So agak tinggi sebenarnya tempat tu guys, tapi saya tak sangka dia mengejar sampai ke bawah. Okay. So saya tanya abang. Pendapat abang sendiri Abang first time tengok First time tengok. Okey, abang tengok mengikut abang punya persepsi abang, benda tu benda apa? Okey. Dari first sight impression saya tengok benda tu, saya ingat benda tu genderuwo ataupun sejenis jembalang tanah atau hantu gaya. Tapi apabila saya melihat dia mengejar dengan keadaan seperti seekor mawas. Tangan dan kaki dia bergerak, dia melompat dalam keadaan panjang, mengejar. Yes. Dan setahu saya kalau hantu gaya dan genderuwo dia tidak mengejar. Dia hanya menjaga satu kawasan macam kita pernah pergi di Gopeng. Kita melihat satu kelibat penjaga. Betul. Lebih kepada hantu gaya menjaga kebun ataupun dusun. Dia tidak akan mengejar. Dia akan menonjolkan sosok dia. Dia akan datang dengan mata yang menyala merah. Itu yang saya tahulah. Tapi kalau dalam keadaan siluman ni saya agak pelik sebab kat Malaysia kita kurang dengar pasal siluman. Sejenis manusia jadian. Kalau saya boleh gambarkan seperti cerita werewolf. Kalau korang masih ingat lah, kalau recap, werewolf seorang manusia menjadi serigala, apabila tiba waktu dia akan jadi seekor serigala. So lebih kurang macam gitulah. Faham? So yang peliknya dia ni jenis binatang berbulu, matanya merah, badan besar, tangan dia panjang dan berekor. Itu yang saya rasa macam apa sebenarnya binatang ni? Kalau tanya saya memang dia jelmaan bang. Yeah. Sebab saya dah menghadapi dia bukan baru semalam. Saya dah 8 tahun dah melihat dia. Mula-mula saya nampak seekor. So satu lah. Sampai maksimum saya pernah nampak 5. Maksimum 5. Semalam baru keluar 3. Semalam kita lihat 3. So maksudnya ada lagi 2. Mungkin lebih. Betul. Tapi maksimum saya pernah nampak maksimum sampai 5 lah. Dan semalam tu yang kita tengok, yang mata merah tu tak besar. Dia ada satu lagi besar daripada tu. Dia ada satu lagi besar berbanding yang mata merah tu. Cuma dia agak pelik lah sebenarnya kan. Macam kita, kalau kita membela sesuatu, tugasan yang kita bagikan kepada
kadam ataupun belaan kita ni untuk apa? Menjaga. Mhm. So kalau dia bela banyak-banyak ni sebenarnya dia menjaga apa di atas tu kan? Itu yang menjadi tanda tanya pada saya. Dan pada saya setiap makhluk Allah ni ada kelebihan dan ada kekurangan. So kalau sifat dari sudut keilmuan ni, kalau belaan-belaan dia mesti ada kelemahan. So andai kata dia boleh mengejar kita, dia boleh menyerang kita, kita mesti akan jumpa juga Kelemahan satu dia. poin kelemahan dia. Yang mana mungkin kita boleh dapat satu conclusion macam mana kita nak attack dia pula, nak dapat dia. Masalahnya bang, tak dan nak tengok kelemahan. Mael dah lari. Mael kita semua dah lari hintang pukang bang. Tak dan. Dia kejar tu, kalau dia kejar senyap tak apa, siap menjerit-jerit benda tu. Betul. Tak dan. Member dah masuk semak. Satu suara yang sangat agak seram lah saya dengar semalam. Sebab saya for the first time saya datang ke atas tu, kita lah mendaki satu hal dengan keadaan lutut saya problem. So saya pun tak bertawakal aje lah kan. So waktu diorang bertiga tengah fokus melihat 3 ekor tu, saya cuba menghampiri. Sebenarnya saya jauhkan diri supaya saya senang nak lari. Tapi apabila diorang tengah fokus, jadi saya kata, "Uish, macam nampak clear ni." Saya pun pergi dekat. Bila saya pergi dekat, diorang try berpaling, terus berlari, saya dah tinggal belakang. Elok-elok saya duduk belakang tadi, saya duduk belakang sekali, yang belakang yang kena kejar. Saya punya terkejut kan. Okey. Kalau korang boleh tengok Bawan lari, kau pernah tengok cerita Hantu Kak Limah balik rumah tak? Yang Awi pegang. Hussein! Macam tu tau. Bukan Wan. Masalahnya, ada satu klip dekat BTT saya, Mael marah benda hitam tu. Wah, hitam! Kau ni sudah lah hitam. Tu cakap, dia cakap dia isteri ke? Dia macam tu, dia marah benda tu. Dia marah. Dia cakap dia ke apa? Mungkin dia marah lah sebab yelah yang dia nampak tu hitam. Agak dia lupa kan keadaan dia kan. Jadi yang menjadikan lucu tu apabila first yang kena kejar tu, saya berada di belakang dia. Jadi boy di depan, Mael dan saya selepas saya potong bosuan, saya berada di depan pasal bosuan cakap, "Bang, cepat." So saya melihat kita orang ni straight line ni. Okey, kita ikut jalan susul tu. Tapi Mael boleh corner masuk simpang kanan tu yang best tu. Dia ingat dia pit stop lah tepi tu. Dia ingat dia pit Saya stop. tanya kenapa Mael masuk kanan? Manalah tahu dia nampak saya macam ranting Mael. Jalan memang straight. Straight, ada corner sikit macam ni, dia masuk kanan. Dia lah baju merah senang nampak. Nampak dia lari tu memang betul-betul dia mudah terpesong lah dia. Saya kategorikan dia mudah terpesong. Dia mudah mengikut-ikut orang, mudah dipengaruhi. Dan mudah terpesong lah saya rasa budak Ismail Mael ni. Okay? Cuma satu soalan kepada, kalau Mael ada kat dalam ni, satu soalan. Suara kepit tu memang semula jadi. Semula jadi je. Sebab saya rasa macam suara tu macam original. Suara sekarang ni macam buat-buat. Suara yang kepit tu, aku lock yang kepit tu. Kekalkan momentum tu. Terus semangat. Okay. So, malam ni saya letak syarat, geng. Saya kat tempat semalam, tapi saya tak duduk base kat bawah tu. Kita buat base tempat lain. Saya letakkan syarat, kalau kita nak pergi ke tempat semalam, boleh. Dengan syarat, YT punya subscriber mesti capai 10k sebelum pukul 12. Betul guys. Tinggal 300 lebih je. Korang pergi ke Boasting Empire, YT Boasting Empire, pergi subscribe. Capai 10, saya on pergi sana. Betul. Pada viewers-viewers yang ada di dalam TikTok Live Malaysia, mana yang belum subscribe, tolong subscribe guys. 9,000. Dah tak banyak dah sebenarnya. Sekarang dah 9,721, 200 lebih je lagi. Betul. Pergi subscribe. Kalau korang subscribe, capai 10k, tak ada sembang banyak. Lepas sesi kedua, 1.5, kita pergi naik atas. Malam ni saya berdua dengan Bayuan. Kita tengok siapa tinggal siapa. Kita tengok siapa sprint test. So bang, benar ready bang untuk malam ni? So sebenarnya, balik semalam, saya baru terasa tau buku lali saya agak terplay out semalam. Yalah, kita berlari dalam keadaan tanah yang tidak rata. Lepas tu, kita menuruni bukit tau. So korang boleh expect tak apa-apa berjadi pun, saya hanya fikir kalau jatuh ni berguling. Itu je. Kan? Sebab dah tak boleh break dah. Kita Betul. just boleh break waktu keadaan tanah tu dah menjadi mendatar lah. Dia yang saya risau. Yang masa part yang turun tu, itu je. Ya, dekat situ yang saya risau sebenarnya. Sebab Tapi bila saya tengok kelajuan Mael agak luar biasa. dia, saya rasa kelajuan tu didorong pada pasal berat badan dia. Okay. So bila dia lari, kalau perasan, kaki dia pergi, badan dia tinggal. Pasal Kalau ceritanya dia kepit tu dia kata untuk memotong angin Abang Iwan. Tangan dia tu, tangan dia tu, untuk balancing dia kata. dia cakap untuk kita, kalau macam kereta dia ada aerodinamik, yes, tangan dia tu kalau perasan dia gerak-gerakkan macam ada aerodinamik. So dia potong angin. So kelajuan dia lebih maksimum. Okay? Berbanding badan dia menolak kelajuan tu, lalu menjadi satu titik tengah.
Di mana? So saya mendengar juga satu suara lain kan selain daripada Yes. suara main, rupanya suara si Boy. Boy juga main peranan gang Boy juga main peranan. Di mana dia juga sama-sama tak mau kalah. Juga mungkin ada menjadi adik-adik kepada Mael yang mana bakal melorong juga. Sebab kan kalau saya tengok cara dia menjerit tu ada iras-iras tu dengan bag pinknya, kasut pink. Yolah. Ini podcast memang mesti bersama Mael ke apa? Sebab dah jadi main kan. Itu saya kata Mael will shine. Okay. Betul. Mael will be the main one shining. Berkilat, berseri. Asal nak cakap kilat bang, member tak ada bang. Asal geng, Mael. Apa ni Bawan cakap main kilat-kilat ni? Bersinar, sorry, berkilat pula bersinar. Bersinar, yes, bersinar. Shining. Okay, so tapi malam ni Mael tak ada, Boy tak ada. Mael tak ada sampai 30 hari bulan. Mael dia ada outstation, dia ada kerja dia kat luar. So Boy dia jalan sendiri. So malam ni saya berdua dengan Abang Iwan. Kalau capai 10,000 subscriber kat YT, kita on. Betul. Kalau Kita tak, akan saya repeat main balik. kat laluan lain Bukit Saka. So, korang cuba sampaikan 10k. Tak banyak guys. Dalam 200 lebih saja untuk kita capaikan 10k subscribers. Saya tahu ramai di dalam TikTok Live Malaysia ni mungkin ada banyak akaun Gmail banyak akaun So korang boleh pergi subscribe guys. Korang bantu kami. So kita sekarang dah masuk 15 episod ke-15. InsyaAllah untuk 10k ni kita akan pergi repeat balik tempat semalam kalau korang nak tengok lah. Kan mungkin hari ni Boswan akan jadi sprinter ataupun saya yang kena ke belakang nanti. 9.74 geng, slow. Macam tak ada berminat dia untuk tengok tempat semalam. Kalau tak berminat untuk tempat semalam, kita pergi tukar tempat lain. Kita pergi ke laluan lain. So, Okay? So saya punya deal simple saja guys. Capai 10 kita on. Okay? Senang. Saya dah dekat sini dah. Sekarang ni terpulang kepada anda. Saya ada 2,200 orang ke atas. Abang Wan punya viewers lagi. So kalau korang, saya tahu korang ramai yang tak subscribe lagi. Ramai. So sekarang ni, malam ni, sesi pertama akan bermula sekejap lagi 3 minit. 5 minit lagi kita akan bermula. So Wanted akan bawa dulu ke laluan bawah ni dulu. Sementara nak tunggu jam 12 untuk kita push. Guys, capai 30,000 target untuk podcast kita. Capai 30,000 subscriber, kita akan bawa satu tetamu. Sama ada dia artis, influencer maupun perawat. Perbezaan podcast kita dengan podcast yang lain, yang korang tak akan pernah nampak. Mungkin ada orang buat podcast kat outdoor. Tapi, beza podcast kita, Pot Ruang Gelap ni, kita menyajikan cerita semalam. Cerita lokasi hari ni dan diorang kena ikut kita explore. betul. Itu yang tak ada dekat mana-mana podcast. So, saya boleh consider, saya boleh claim the one and only kita buat. So, siapa yang buat, dia tiru kita. Alright? The one and only podcast yang menawarkan ataupun menyajikan, kita ceritakan kisah lepas, kisah lokasi malam ni dan kita bawa tetamu tu explore terus. So, saya nak korang realisasikan benda tu, kita orang dah ready dah geng. Kita orang dah readykan listing nama-nama yang perlu kita akan jemput. Sama ada influencer, artis dan juga perawat. Syarat dia orang nak ke tak nak, dia kena ikut kita explore. Betul. Itu syarat kita. Sebab kita bukan panggil saja. Kita panggil with payment. Bukan panggil saya saja tau. Okay. So, saya nak korang sama-sama realisasikan benda ni. So, untuk tinggalkan. dapatkan 30,000 yang pertama. InsyaAllah kita akan achieve benda tu. Cuma kita perlukan bantuan korang semua. Yes. Tolonglah kita orang promote channel ni. Dan korang yang belum menonton, tolonglah tonton daripada episod pertama sehingga ke episod 14 yang dah ready dekat dalam channel tu. Dan tolong tinggalkan komen yang membina atau korang boleh suggest something untuk kita ambil sebagai orang kata next punya episod. Atau benda-benda yang korang boleh share sebagai pengalaman korang yang mungkin ada di antara korang melalui pengalaman yang lebih kurang sama macam kita lalui dalam orang kata episod-episod yang lepas lah. Saya minta ni juga, kalau korang ada pendapat korang boleh, Boswan, lighting kurang sikit, korang komen je. Betul. Kita admin kita akan ambil semua, dia akan take note. Apa yang korang bagi suggestion, kita akan take note. Sebab kita perlukan semua tu untuk membantu. Sebab kan kita kat outdoor kan, Kita nak improve gelap. lagi guys. Pasal kita baru saja bermula. Jadi kita banyak kelemahan sebenarnya. Tapi kita cuba buat habis baik lah. Dari sudut orang kata audio, visual. Lokasi kita pun korang tengok pun agak-agak simple. Cara kita punya meja, kerusi ni. Tapi korang
teruskan sokongan. InsyaAllah kita akan upgrade dari masa ke semasa lah. Mudah-mudahan one day Allah hadirkan orang-orang baik nak sponsor kita, what kind of everything lah. Kita dah ready untuk sebanyak RM40,000 untuk upgrade kita punya kamera, kita punya lighting. So insyaAllah dah hari Selasa atau hari Rabu saya akan buat pembelian barang-barang tersebut. Termasuklah power station, lampu, banyak lampu kamera kita. Kamera saja kita habis RM20,000 kan. Kamera saja dan lens. Okay, so dia akan menambah baik lagi kualiti dan lighting. Of course kita dah pakai power station. Dia lebih power lah. So total semua RM39,000 lebih lah, dekat RM40,000 kita spend untuk barang asas. Tu asas tau geng. Tak complete. Asas baru. Itu pun belum 10k lagi geng. Subscriber. Kita dah keluarkan RM40,000 geng. Kalau tak saya nanti saya boleh buat live masa kita buat payment. Boleh. Tak ada masalah pun. Saya ada keyakinan lah. Saya ada keyakinan. Saya melihat progress tu. Even kita nak dapat 10k tu mungkin lambat. Tapi tak mustahil kita akan achieve 30k tu dalam masa terdekat. Sebab dengan apa yang kita buat ni pun saya rasa tak ada lagi mana-mana podcast membuat macam kita punya konsep lah. Betul. Sebab kita adalah explore host. So dalam masa yang sama kita buat satu program sesi bual bicara malam dan nama Pot Ruang Gelap tu sesuatu benda yang unik pada saya. Viewers yang bagi? Ya. Yeah. Satu yang unik sebab kita ni kalau cerita pasal benda-benda cerita pasal cerita seram ni saya rasa kebanyakannya banyak berlaku di studio. Betul. Dan di sini kita tidak ada cut-cut, korang boleh melihat terus direct daripada TikTok Malaysia. So saya tidak ada skrip, saya tidak ada apa-apa, just kita spontan sahaja. Okay, so tadi saya nampak ada komen pasal meja ni. Meja ni pun kita tukar. Meja tukar, kerusi semua tukar. Ini sementara je, sementara. Oh. Kita pakai apa yang ada. Ini saya punya sendiri, geng. So nanti kita tukar semua all black. Kita tukar semua. Okay, kita tukar all black semua. Semua kita tukar. Don't worry. Okay. Kamera pun kita tukar. Tukar terus. So kita pakai 4 kamera nanti. 2 kamera macam DSLR tu, lagi 2 cover pakai Osmo Pocket. Ni semuanya untuk kepuasan korang lah. Tapi saya minta sangat-sangat lah untuk korang. First kali malam ni, saya nak tengok dulu berapa korang tengok laju tak laju lah. 9.77. So lagi lebih kurang 2.3. 230 lagi. Okay. Saya tunggu korang dekat subscriber ni. Saya tunggu dekat korang. Complete saja malam ni saya bawa korang. Saya janji saya bawa korang naik atas. Hujan ke tak hujan ke saya bawa korang naik atas. Tempat semalam. Tapi kena capai dululah. So korang kena gerak lah bantu kita orang. Korang pergi ke YT Boss Team Empire. Subscribe sekarang. Free je guys. Subscribe tekan button loceng untuk notification. Alright. So saya rasa itu sajalah untuk malam ni. Betul. Tak ada cerita panjang, cerita banyak pun tak guna. Korang semua nak tengok tempat tu kan? Okay. Jadi korang tahu apa yang korang kena buat. Penonton-penonton dekat TikTok. Make sure share live host kawan-kawan masing-masing. Jangan lupa tengok VTT semalam. Betul. Siapa yang tak tengok VTT semalam. Siapa yang tak tengok VTT Mael lari semalam, pergi tengok kat saya punya VTT. Pergi tengok. Tekan profile saya 2 kali, tengok VTT tu, komen. Okay, so saya tinggalkan ucapan penutup pada Abayuan untuk Pot Ruang Gelap. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton YT channel kita Boss Team Empire yang daripada first episode hingga ke episod yang ke-15 yang setia menanti episod-episod yang akan dikeluarkan. So korang saya harap dapat terus memberi sokongan, beri teguran dengan positif kalau andai ada kesilapan terkhilaf kami sebab kami berbicara mungkin ada yang mengguris hati korang, mungkin tanpa sedar kami bergurau kami agak kasar ke. So saya minta maaf bagi pihak kami. Dan andai ada sesuatu yang menambah baik, korang just share, korang boleh komen ataupun DM kepada kita punya admin lah. So saya doakan korang semua sentiasa Allah mewahkan rezeki, Allah berikan kesihatan yang terbaik buat korang dan semoga Allah lindung korang dan sentiasa diletakkan di dalam rahmat kasih sayang Allah Semoga dipermudah, dipelancarkanlah segala urusan korang juga insya-Allah. Sebelum tu saya nak bagi satu ucapan terima kasih kepada penonton-penonton yang tengok episod 5 kita capai 10,000 views. Thank you so much guys. Tahniah guys. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Episod tu paling ramai penonton, saya tak tahu kenapa. Kan? Episod kita berdua juga kan? Yalah. 10,000 episod 5. Ada something kat situ. Korang kena pergi tengok episod 5. Alright? Saya tinggalkan dulu episod ke-15 ini. Lepas subuh kita akan upload. Betul. Terima kasih banyak-banyak buat penonton-penonton di Pot Ruang Gelap. Saya tinggalkan dulu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Pot
Ruang Gelap.